Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. JDT menewaskan Seri Pahang FC dengan keputusan 2-1. Menyaksikan JDT muncul juara Piala Malaysia 2024-2025 yang merupakan kejuaraan kelima JDT dalam sejarah pertandingan. Okey. Arif Aiman dan juga Bergson muncul wira menjaringkan gol untuk JDT, manakala gol tunggal Pahang dijaringkan oleh Saravanan. Okey. Dalam part ni JDT jelas lebih menguasai perlawanan dan mereka banyak menjegang Seri Pahang FC. Seri Pahang FC selepas bermain dengan 10 orang pemain, mereka dilihat lebih banyak bermain secara parking bus, lebih banyak bertahan, cuba menyelesaikan daripada lawan. Okey. Dalam perlawanan ini, JDT dan juga Seri Pahang masing-masing beraksi dengan 10 orang pemain kerana seorang pemain kena buang padang. JDT pemain import daripada Korea tu kena buang padang, manakala Pahang Sergio Aguero dikenakan kad merah. Jadi terpaksa beraksi dengan ke-10 orang pemain kedua pasukan. Okey. Seri Pahang FC, mereka lebih banyak bertahan dan menyerahkan seperti yang aku cakap tadi. JDT mereka banyak menguasai perlawanan, tetapi JDT agak struggle di first half dalam memecah belahkan pertahanan Pahang. Pahang mereka bertahan dengan dua lapisan pemain yang bertindak lebih kompak menutup ruang dan menutup akses crossing daripada tepi. Dan ini menyebabkan JDT agak struggle di first half. Okey, di second half JDT membuat beberapa perubahan pemain, memasukkan Arribas dan juga Romel Morales yang boleh aku katakan kemasukan mereka menambahkan impak baik JDT, terutama sekali menerusi ancaman daripada pertarungan bola tinggi dan juga mendatangkan kelebihan JDT untuk mengasak lawan daripada wide area, dan akhirnya kemasukan mereka membantu juga JDT di second half, di mana di second half JDT lebih menyerang. Dan saat tonik yang mereka dapatkan bila penalti dan Bergson skor dan seterusnya memberi motivasi dan semangat kepada pemain JDT, dan akhirnya JDT mampu mendapatkan gol kemenangan melalui Arif Aiman. Okey, untuk keseluruhan final malam ni bagi aku satu final yang tidak menarik. Lebih one way traffic. Satu pasukan terlebih menyerang dan satu pasukan terlebih bertahan. One way traffic untuk final kali ini. Tetapi Pahang dari segi bertahan mereka bertahan dengan baik. Cumanya dari segi menyerang mereka kurang kreativiti, kurang playmaking dan juga mereka sangat struggle dalam menyerang sebenarnya dalam perlawanan ini. Cumanya mereka lebih baik dalam bertahan. JDT disebabkan lawan yang bermain lebih bertahan menyebabkan JDT agak struggle dalam perlawanan ini. Meskipun JDT menang tapi struggle. Dan JDT dilihat terpaksa bekerja keraslah untuk menang dalam perlawanan ini kerana lawan bertahan dengan baik. Okey. Kesimpulannya, JDT menewaskan Seri Pahang FC dengan keputusan 2-1. Sekaligus JDT juara Piala Malaysia buat kali yang kelima. Tahniah juga kepada Seri Pahang FC naik juara Piala Malaysia 2024-2025. Apapun, tahniah JDT juara Piala Malaysia 2024-2025. Itu je lah konten kita kali ni. Kalau korang suka konten saya, boleh like, share, komen dan subscribe channel YouTube ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat, 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 semangat. Assalamualaikum.